Salam Jumaat dan selamat berpuasa Ramadan. Semalam aku kerja, tiba-tiba tengah sibuk tu kan, aku nak minta ayak minum kat wadah sebab ada harga. Tak tahu, lupa lah puasa tu. Nasib baik lagi aku teringat. Kalau tidak, aku minum lah makin. Itulah lah. Nampak. Aduh, hari Jumaat dengan Ramadan. Zikir banyak-banyak, sawab banyak-banyak, baca Quran. Bazar tu jangan beli barang banyak-banyak. Bukan habis pun. Beli sikit dah lah Beli jugalah, tapi janganlah banyak sangat melampau. Bazar. Okey. Jom selamat berbuka petang ni, insya-Allah.